Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Mahfuz Dan saya Muhammad Syahrul Bigatni. Kami daripada Tim Inovasi IKTBN Cembur. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang BEV, iaitu Battery Electric Vehicle. Jadi projek konsep regenerative brake dalam sistem BEV ialah ketika sesebuah kereta elektrik sedang bergerak dan pemandu mula membrake atau melepaskan pedal minyak. Motor elektrik dalam kereta itu akan bertukar fungsi menjadi penjana. Roda yang sedang berpusing akan membantu motor ini menjana tenaga elektrik. Tenaga ini kemudian dihantar dan disimpan semula ke dalam bateri kenderaan. Jika brek ini tidak cukup kuat untuk memberhentikan kenderaan, brek biasa akan mengambil alih untuk membantu. Inilah cara sistem brek regeneratif bekerja. Ia menukar tenaga pergerakan kepada tenaga elektrik yang boleh digunakan semula. Simulasi ini direka bentuk untuk membantu pelajar bagi memahami konsep BEV dengan menggunakan kaedah yang mudah, selamat dan murah, sesuai digunakan pada peringkat awal latihan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih daripada tim IKTBN Cembur.